Malaysia sedang berpura-pura kononnya kita sudah bersatu padu. Katanya mahu teguhkan negara melalui perpaduan. Tetapi mengapa di saat ini UEC masih tetap disokong dan mahu diteruskan? Fellow Utama Institut Kajian Etnik UKM, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, sepatutnya tuntutan ini tidak dilayan sejak dulu lagi. Tanah Malaysia ini wujud di atas janji nenek moyang kita. Namun hadirnya UEC umpama api dalam sekam bila mana ia perlahan-lahan menghancurkan perpaduan. Di mana perjuangan bahasa Melayu adalah untuk perpaduan? Di mana mahu belajar arti kesetiaan jika sejarah negara mereka lupakan? Di mana mahu belajar arti perpaduan jika bersekolah namun di bawah bumbung yang berbeza? Menetap di Malaysia namun acuan pendidikannya dari negara China. Jika Dong Zong keras memperjuangkan UEC, apa janji sistem pecah dan perintah tidak berulang kembali? Apalah arti 61 tahun Malaysia merdeka jika pada hari ini kita masih berpura-pura bersatu menungkah dugaan melanda, ibarat telunjuk lurus kelingking berkait.